Hai, anda bersama saya Maya. Ini adalah video ulasan untuk Honor 400 Pro. Melihat pada Honor 400 Pro, antara yang menarik perhatian dekat sini adalah design. Dekat sini, Honor menggabungkan konsep premium, elegan dan juga sedap dipegang. Dekat sini, peranti ni memang sedap dipegang. Dekat belakangnya adalah kemasan pusam. Bila guna kemasan pusam, dia akan rasa lagi kemas, orang kata lah kan. Dan juga lagi susah nak kotor sebenarnya. Bercakap mengenai design juga, ketebalan peranti ini hanyalah 8.1mm dengan berat 205 gram. 205 gram ni sebenarnya bila pegang dia terasa agak berat lah dekat sini. Tapi disebabkan binaan yang ergonomik, yang orang kata mesra pengguna, sedap nak dipegang, elok terletak dalam tapak tangan. Next, kalau anda tengok susun atau butang standard masih sama dengan standard biasa. Sebelah kanan ada butang laras audio dan juga kuasa. Bawah ada port USB-C, pembesar suara dan juga slot SIM. Manakala bahagian kiri dibiarkan kosong untuk nampakkan dia lebih kemas dan juga lebih minimalis. Macam mana dengan skrin? Skrin besar, 6.7 inci, AMOLED 120Hz. Jadi apa yang kita boleh harap? Kita boleh harap bila gunakan untuk penggunaan biasa macam media sosial, tengok movie, tangkap gambar, semuanya memang rasa seronok. Warna tu benar-benar terang, butiran tu jelas, nak digunakan di luar rumah, luar bangunan pun tak ada masalah sebab semua kandungan boleh ditengok dengan baik. Bukan itu saja, dekat sini juga dia guna pembesar suara stereo. Dari segi prestasi audio memang memuaskan, boleh diterima untuk kebanyakan pengguna biasalah, tapi sebenarnya dia taklah setanding beberapa pesaingnya. Tapi secara orang kata keseluruhan boleh diterima dan boleh didengar seperti biasa. Next, dia juga ada kalis air IP69. Jadi apa maksudnya dekat sini? Maksudnya anda tak perlu risau kalau terkena setakat air hujan yang renyai-renyai. Honor 400 Pro dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Pengalaman menggunakan seharian terasa memang responsif, memang lancar, memang seronok. Begitu saja dekat sini juga Honor tu tidak low-key memberi memori yang besar sehingga 12GB RAM, storan dalaman 512GB, ekstra ada RAM Maya untuk tambahkan lagi semua kelancaran pengalaman penggunaan. Secara menyeluruh, apa yang saya boleh katakan untuk pengalaman penggunaan, segalanya terasa responsif. Nak gunakan untuk media sosial ke apa, semua memang responsif, memang lancar. Nak pula kalau anda aktifkan skrin 120Hz. Bukan itu saja, anda juga boleh memain beberapa permuah dengan lancar. Antara permainan yang saya uji adalah Honor of King, Mobile Legends dan juga Temple Run. Honor of King and Mobile Legends boleh dimainkan pada kadar 60fps secara stabil. Kalau jatuh pun sikit je, tapi kebanyakannya dia stabil 60fps. Temple Run pun smooth untuk dimainkan, animasi tu lancar, nak gerak kanan kiri lompat semuanya boleh dilakukan dengan sebaiknya. Honor 400 Pro dia menjalankan Magic OS 9.0 berasaskan Android 15. Apa yang ditawarkan menarik? Pelbagai ciri AI terbina. Misalnya kita ada AI summary yang boleh summarize setiap minit mesyuarat. Kita ada AI suggestion. AI suggestion ni dia boleh suggest kepada kita apa yang sesuai digunakan berdasarkan rutin harian kita lah. Yang ketiga, kita ada AI minutes. Sesuai juga untuk minit mesyuarat tadi. Kita ada AI translator, boleh digunakan sama ada secara satu hala ataupun dua hala. Jadi dia memudahkan lagi perbualan dalam bahasa yang berbeza. Untuk setikan gambar juga tak kurang hebatnya, ciri AI yang disertakan juga menarik. Salah satu adalah AI image to video yang boleh ubah gambar statik anda tu jadi video bergerak selama 5 second. Anda juga boleh padam gambar guna eraser. Anda boleh juga tambahkan gambar tu, kira besarkan gambar tu menggunakan AI outpainting. Tapi macam biasa, setiap kelebihan ada kekurangan. Masalah bloatware tu masih ada sebab ada aplikasi yang dah sedia dipasang dan kebanyakannya rasanya kita tak guna pun. Tapi jangan risau sebab anda masih boleh saja uninstall seperti biasa. Next, kita bercakap mengenai kamera. Kat sini ada 3 kamera utama, 200MP, 50MP dan juga 12MP. Apa yang ditawarkan pada Honor adalah menarik. Especially, dia juga ada sistem kamera hardcore. Tapi kali ini dia upgrade jadi 2.0. Apa maksud dia? Maksud dia lebih baik berbanding hardcore yang sebelum ni. Dan macam biasa, dalam hardcore ni anda akan jumpa beberapa filter lagi macam klasik dan juga lain-lain. Okey, prestasi adalah bergantung pada profile color yang anda pilih lah. Dekat sini ada 3. Natural, Vibrance ataupun Authentic. Kalau anda suka warna-warna yang orang kata nampak semula jadi, warna yang macam anda nampak dengan mata sendiri,
anda boleh guna natural mode. Dekat sini, gambar tu kadang-kadang dia akan nampak pudar sikit. Tapi ini sesuai lah untuk orang-orang yang suka buat editing, yang suka tambah colour ikut sesuai dan mode masing-masing. Vibrant ni dia boleh naikkan kontras dan warna. Dia akan jadi lebih pop-up, lebih tepu. Ini sesuai untuk anda yang jenis malas nak edit dan juga nak terus naik ke media sosial, misalnya Instagram. Sebab warna-warna dia memang pop-up. Kalau merah tu merah betul, kalau kuning tu kuning betul. Macam mana dengan autentik? Autentik ni dia menarik dan sesuai untuk orang yang suka karya-karya yang artistik. Maksud saya, warna tu dia nampak gelap sikit daripada vibrance. Tapi macam mana pun, ini adalah menarik dan sesuai saja dikongsikan ke media sosial secara terus. Bagaimana dengan portrait? Portrait semuanya boleh nampak elok, cuma dalam satu keadaan tu, kalau cahaya belakang tu dia terlampau terang, overexpose, gambar akan jadi kurang cantik kat sini. Subjek tu dia akan tenggelam. Kemudian dekat sini dia ada Hakot Studio dan anda akan perasan dia ada satu fungsi nama dia AI Enhanced Portrait. Ciri ni dia akan cantikkan lagi gambar anda. Warna tu dia akan nampak lagi cantik, subjek tu dia akan nampak lagi jelas. Cuma anda akan perasan kalau manusia tu dia akan ada touch up sikit. Orang kata macam pakai makeup lah. Tapi dia rasanya taklah terlampau over, masih boleh diterima dan keseluruhannya nampak memuaskan. Macam mana dengan zoom? Zoom boleh pergi jauh. Cuma kalau anda guna yang memang maksimum zoom, anda akan nampak gambar tu akan kabur. Apa yang boleh anda buat? Anda kena aktifkan fungsi AI zoom. Mungkin taklah sempurna, tapi dia membantu lebih baik daripada anda guna zoom yang biasa. Cuma satu yang anda kena tahulah, setiap kali anda ambil gambar, pasal proses tu mengambil masa dekat sini. Apa maksudnya? Kalau anda orang yang jenis nak cepat, perlukan benda yang pantas, anda perlu tunggu beberapa saat dulu sebelum gambar dihasilkan. Tapi bila gambar akhir tu dihasilkan, hasilnya adalah memuaskan. Ada sekali mengenai bateri. Ada peningkatan yang ketara dekat sini. Honor 400 Pro guna 6000 mAh. Ini adalah lebih besar berbanding 5200 mAh yang digunakan pada Honor 200 Pro. Pengecasan pantas 100W disertakan, ada nirwayar 50W dan juga ada pengecasan berbalik. Dari segi prestasi, telefon ni dia boleh bertahan hampir 14 jam SOT untuk penggunaan seharian. Kalau bateri habis, tak payah pening kepala sebab dia ada pengecasan pantas dan ada dalam kotak juga kepala pengecas tu, yang mana dia boleh capai 50% dalam masa 30 minit tapi 100% kurang daripada 1 jam. Jadi ini akan memendekkan masa lah dekat sini. Secara keseluruhan, ini adalah pilihan seimbang dengan nilai tersendiri. Honor 400 Pro sesuai untuk pengguna harian dan pengguna moden, baik dari segi rekaan, prestasi, pemproses, kamera sehinggalah ke fungsi AI. Sebab kebanyakan fungsi yang ditawarkan ni memang membantu kita dalam kehidupan seharian. Tapi ada juga benda-benda yang perlu kompromi sebab dekat dunia ni tak ada yang sempurna. Misalnya masalah bloatware, anda masih boleh uninstall. Dan juga saya perasan pengecasan pantas tu, dia bila hujung-hujung tu dia semakin macam perlahan sikit. Mungkin ini disebabkan mereka nak jaga kesihatan bateri itu sendiri. Walau macam mana pun, keseluruhannya ini adalah peranti yang seimbang dan juga ini boleh dikatakan pilihan yang safe ataupun selamat untuk kita pengguna, asalkan anda tahu apa yang anda cari dalam sebuah telefon pintar. Baiklah, sekian daripada saya Maya. Kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Bye!